Setelah berbincang dalam mesyuarat Dewan Pengawas Negeri Sembilan yang turut dihadiri oleh Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia, dan IR Haji Khalil Nizam Khairuddin, Naib Ketua Pemuda PAS Malaysia semalam, maka kami sebelah suara telah memutuskan untuk akur arahan PAS Pusat bagi membantu gerak kerja PRT Perkhidmatan PAUD. Aduh pusing pala baby, pusing pala baby, oh.